Petang tadi lepas solat Jumaat, ada 5 doktor-doktor family medicine, general practitioner daripada area Semenyih datang di KPJ Kajang untuk sesi sharing tentang 12 lead ECG. Saya ajar doktor-doktor yang muda-muda ni cara nak baca ECG. Sampai satu slide memang terkejut. This slide has make me feel very old. Slide ni nampak menyebabkan aku rasa ni aku dah tua dan aku dah buat kerja tengok patient dan kerja mengajar orang dia terlalu lama. Kau nak tengok tak sebab apa aku cakap macam tu? Aku tunjuk slide ni korang tengok. So this is one of the slide during the ECG session. Kita tengah jelaskan kalau nadi jantung tu cepat, kena baca ECG macam ni. Ni nama diagnosis dia, ni nama diagnosis dia, ni nama diagnosis dia. Tapi kalau nadi jantung tu laju dan rentak dia tak regular, dia punya kompleks dia broad, kau tengok aku suruh buat apa. Apa yang aku suruh doktor-doktor tu buat dekat aku. This is a reflection of how old am I dan berapa lama aku dah buat kerja ni. Jadi korang nampak tak zaman sebelum WhatsApp, sebelum zaman boleh hantar image pakai phone, kita orang pakai fax. This is how old the teaching material is. As a reflection. Jadi kepada 5 doktor yang datang petang tadi, congratulations. Korang adalah doktor yang paling enthusiastic, yang paling banyak boleh ingat apa yang saya ajar. You are impressive group of doctors. Congratulations. You are more than welcome to come back again.